Bila dah start simpan emas, baru dia nampak simpanan dia bertambah. Itulah kenapa saya sangat recommend orang simpan emas. Sebab tuan-puan, masalah kewangan ni ada dua sahaja. Kalau tuan-puan boleh tackle dua ni, tuan-puan tak ada masalah kewangan. Pertama, masalah tak boleh menyimpan. Simpan, korek. Simpan lagi, korek lagi. Yang kedua ialah masalah hutang. Bila tak boleh menyimpan, dia akan ada masalah hutang. Jadi, kalau tuan-puan boleh tackle masalah simpanan dengan baik, masalah hutang, tuan-puan akan berkurangan. Jadi, itulah kenapa kami ajar orang simpan emas. Simpan emas bukan sangat tentang harga naik tau. Dia sebenarnya masalah yang besar ialah tak boleh menyimpan. Okey, apa kesilapan bila nak menyimpan ni? Tuan-puan, biasanya masalah orang tak boleh menyimpan ni sebab dia tunggu duit lebih. Tuan-puan, kalau nak tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun kita tak akan menyimpan. Bukan gaji tak cukup, tuan-puan. Berapa besar gaji pun memang tak cukup. Sebab bila pendapatan kita meningkat, keinginan kita pun meningkat. Saya dah pernah rasa gaji 1,000 lebih, 3,000 lebih, 5,000 lebih pun saya dah rasa. Kalau nak tunggu duit lebih, memang taklah. Cara yang betul tuan-puan, nak menyimpan ni ialah bila dapat gaji. Simpan dulu, tetapkan portion berapa persen kita nak menyimpan. Selebihnya baru dibelanja. Bila tuan-puan menyimpan, duit belanja memang tak cukup. Tapi, kalau tak menyimpan pun, tak cukup juga. At least, kalau tuan-puan simpan, walaupun tak cukup, ia adalah simpanan. Itulah Tuan Mentor gunakan istilah dalam buku dia, Misi Bebas Hutang, pokai berduit. Memang pokai setiap bulan, memang duit tak cukup, tapi ada simpanan. Nak mulakan simpan emas, klik link di bio, saya akan bantu sebaiknya. Salam emas, salam celek kewangan.